Kalau aku terseksa kat dunia, cukuplah. Aku tak nak kat akhirat. Tahun 2003 saya menemui hidayah dalam penjara. Jadi bila saya dapat hidayah dalam penjara, saya kata Allah, rupanya ada kehidupan selepas ni. So saya tanam dalam hati saya pada masa tu adalah, kalau aku terseksa kat dunia, cukuplah. Aku tak nak kat akhirat. So bermulalah satu harapan baru yang barulah saya try untuk bangkit balik. Sebab sebelum ni saya tak nampak apa dah. Kalau mati-matilah. Tapi nak bunuh diri, fikir nak bunuh diri macam mana. Tapi takut pula nak bunuh diri. Berbagai. Kan? So bila sampai tu tahap, saya dapat meluk agama Islam, akhirnya saya tahu, oh, rupanya ada kehidupan selepas ni lah. So tak apalah, aku kejar kat sana. Hati-hati saya. Dan semenjak tu, bila saya dah meluk agama Islam, perkara pertama yang saya fikir selepas tu, apa yang aku nak buat? Dan kebetulan pada masa tu juga, ada seorang individu lain yang umur macam saya juga, 12 tahun, tapi dia nasib baiklah, dapat family dia memang ada orang yang kaya lah. So, dia masuk ni, dia dapat study. Tapi bukanlah penjara yang bagi dia belajar, tetapi dia minta, peguam dia minta ke mahkamah, dan akhirnya mahkamah minta penjara supaya bagi dia kebenaran untuk study. Maksudnya bukanlah dia ada kelas, bukan tak. Dia kena ikut program. Tapi bagi peluang kepada dia untuk ada bagi dia supaya family dia boleh hantar buku kepada dia untuk bahan bacaan. Peringkat tu, cakap, ya aku pun nak study macam dia. So, pergi kat situ. Kenapa saya tak pergi ambil bengkel dan sebagainya? Sebab memang dari peluang memang saya memang nak study sebenarnya. Tapi disebabkan masalah kewangan tadi kan, menyebabkan saya terpaksa berhenti.